berkata, setiap kabilah hendaklah memegang sebahagian daripada serban ini. Kemudian baginda mengambil dan meletakkan Hajar Aswad di atas serban tersebut. Baginda meminta semua mereka mengangkatnya sehingga sampai ke tempat yang dikehendaki. Kemudian baginda sendiri yang meletakkan Hajar Aswad tersebut di tempatnya. Begitulah penyelesaian yang diambil terhadap masalah tersebut. Dalam banyak kes, masalah seperti itu akan menjadi sebab tercetusnya peperangan yang besar di kalangan orang-orang Arab. Kalaulah Allah tidak memberikan kepada mereka orang yang berakal seperti Abu Umayyah yang mencadangkan kebaikan kepada mereka dan membawa mereka memilih orang yang bijaksana seperti Rasulullah SAW untuk menjadi hakim yang keputusannya dapat diterima oleh semua orang, nescaya ia akan mencetuskan peperangan saudara di antara mereka. Bukanlah satu perkara yang menghairankan sekiranya orang-orang Quraisy berbalah sesama sendiri kerana merebut Hajar Al-Aswad. Ini kerana Kaabah adalah kiblat orang-orang Arab dan tempat mereka mengerjakan haji. Setiap amalan yang dilakukan di situ di padang besar disebabkan Kaabah, seseorang mendapat kebanggaan dan ketuanan. Kaabah adalah rumah pertama yang dibina dengan tujuan ibadah. Al-Quran memperakui hakikat ini. Allah berfirman,